Hari ini kami berada di Sepang untuk pelancaran dua buah model ini. Satu dengan trend kuasa enjin petrol sahaja dan lagi satu petrol dan juga hybrid. Yang ini nama dia GT63 dan yang ini SL63 SE. Kedua-duanya 2+2 bermakna dua tempat duduk di hadapan dan dua tempat duduk di belakang, namun tidak praktikal untuk kita duduk di belakang, dan kedua-duanya adalah coupe dan semestinya performance. Apa yang sama? Enjin. Untuk enjin, kedua-duanya menggunakan 4 liter V8 by turbo. Namun, untuk ini dia ada hybrid. Bermakna ini lebih berkuasa. Kuasa dia macam mana? Model ini AMG SL63 SE Performance di bawah kod dengan enjin 4 liter by turbo dengan gabungan hybrid menghasilkan sekitar 612 horsepower dengan 850 Nm torque. Ini lebih 50 berbanding model yang petrol sahaja. Walaupun model ini laju dan berkuasa, semestinya harga dia pun lebih mahal, iaitu 2.2 juta ringgit Malaysia. Jadi boleh dikatakan 4 ke 500 ribu lebih mahal berbanding model GT63 second generation. Dan yang ini kepecutan 0 ke 100 pun lebih laju, iaitu 2.9 saat. Itulah deruman enjinnya. Dan juga dia punya top speed 317 km sejam. Kalau tanya saya, yang itu nampak garang, tapi yang ini lebih jimat minyak. Kenapa saya kata jimat minyak? Sebab ia menggabungkan elektrik dan petrol. Jadi semestinya separa mereka gunakan elektrik dan separuh lagi mereka gunakan petrol. Dan specialnya untuk versi hybrid, mereka hadir dengan bumbung yang boleh buka tutup.